Assalamualaikum warahmatullahi yang tenang. Hari ni Farah nak teman suami memancing dengan kawan dia, adik-adik lah. Adik-adiknya. Sekarang ni pukul 5.30 lebih kurang 5.30. Kita orang baru nak bergerak. Okey. Okey, dadah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi yang tenang. Ni kita orang dah bergerak, tapi kita orang singgah masjid dulu berdekatan. Suami dengan adik-adik solat. Kita orang sekarang ni pukul 5.49 pagi. Dia orang solat subuh dulu kat masjid ni. Cantik masjid ni. Barakallah. Kejap baby. Ya baby, sekejap. Ayah solat kejap. Ayah solat dekat masjid ni. Cantik kan masjid ni? Tu ayah. Mana abang-abang awak? Mana abang-abang? Abang-abang awak dah masuk kot. Cantik. Lampu dia warna hijau. Rumah Allah memang cantik. Barakallah. Kan dia? Korang boleh nampak tak? Dekat belakang banyak barang. Macam nak pergi berhari-hari saja. Padahal tak sampai 1 hari pun nak pergi. Tapi banyak gila barang. Korang nampak tak? Sekejap cuba Farah cuba Farah suluh. Terangnya. Nampak tak? Kat belakang. Macam nak berkemping berhari-hari. Padahal nak teman suami and adik-adik memancing je. Dia punya banyak barang. Adik-adik naik motor. Kalau apa-apa senang kan. Nak bergerak ke mana-mana ke. Itulah. Hai. Kan baby? Ayah. Ayah. Panggil ayah. Ayah. Bukan main dia. Tadi nak terlelap nampak ayah. Terbangun. Mana ayah? Ayah. Adik dekat sini. Ayah. Mana ayah? Ayah. Ayah dah gerak. Hai, kita orang dah sampai. Suami dan adik-adik tengah kemas kat tempat untuk pasang kemah untuk saya, untuk Farah dengan baby. Apa dia? Apa Man? Buat turun kemah. Ada orang nak buat turun kemah. Hai, sekarang ni pukul 6.27. Kita orang dah sampai dah tempat dia. Tapi suami dengan adik-adik tengah sapu, mengemas sikit kawasan yang untuk kita orang pasang kemah untuk Farah dengan anak baby. Tengah kemas. Sebab banyak sangat, yang sedihnya banyak sampah sarap dekat sini. Tempat ni dah dicantikkan, tapi sayangnya sampah sarap merata-rata. Jadi sebelum kita orang letak kemah, kita orang bersihkan dulu. Tu dia orang tengah bersihkan. Sekarang ni masih gelap lagi dekat sini. Kejap lagi terang lah. Sekarang pun dah 6.27 pagi kan. Tengok dia orang kemas. Sekejap korang boleh nampak tak? Handphone Farah ni handphone biasa je. Korang nampak lah dengan lampu-lampu tu. Tu dia orang, suami Farah dengan adik-adik tengah kemas, sapu-sapu dekat tapak untuk pasang kemah dan tempat dia orang memancing. Mana-mana yang sampah tu memang kita bersihkan dululah. Tak nampak sebab ni pun dalam sekejap lagi terang lah ni. Dah biru-biru dah langit tu. Ni dah terang.
Dah terang nampak kan? Tu adik-adik tengah pasang kemah dengan suami semua. Baru nampak tadi gelap kan? Baby, kita punya kemah kat situ lah nak. Orang dah turun kat pantai Lere. Cantik. Jom. Ayah. Jap. Pantai Lere, dia orang dah cantik kan dah. Dulu tak macam ni. Dah ada kerusi batu. Family petang-petang pun ada datang sini. Tu ayah dah panggil. Ya. Kita nak bergerak ke sana. Mal. Kemah kita dah pasang. Korang tengoklah sedihnya. Dah cantik-cantik. Sampah banyak sangat. Nampak ni. Macam mana kan? Ni kemah. Orang pakai kemah yang mana ada je. Kemah lama. Udin. Hai Din. Wah anak. Banyaknya sampah. Mana kursi Afiah? Yang tak bawa lagi. Tu, ya tu. Abang? Ya. Rambut batu nombor 3. Hai. Mana lagi? Mana yang pasang dia? Pasang lain dia. Ini aku nak pasang. Ini juga juga. Baby. Hello. Hello, memanglah tak boleh. Ni kat sini. Halo. Ya. Bu. Tapi kemah bang. Aku pilih kemah kat canvas tu. Pergi kat canvas lah. Itu bukan barang mainan. Tu.
Makanan. Ni makanan. Satu lagi boleh? Ni Afiah punya. Satu kan kat sana. Bagi dekat atas ni. Boleh kasih dah. Tapi dah terang. No, tak mau tu makanan. No. Dah tak ada lah. Oh, dah nak. Ada ni. Tada. Tada. Oh, tu. Ya. Nak dah. Boleh. Bang dah ambil, angkat dah. Ada lagi sikit, sekejap. Letak kunci kat mana? Oh, okey. Roti putih mana? Dalam beg Iko ke? Ha? Roti putih. Okey, ada. Kita bawa roti putih. Ya. Makan dua dulu. Makan. Mosong ni rumah kau buka. Apa? Mosong ni udang. Tak mau keluar. Tak boleh keluar. Tengok daripada sini je. Adik tukar baju lah. Ibu ada bawa baju adik. Ayah, baju anak dah boleh tukar ya? Lengan pendek ya? Ya. Ya. Dekat mana? Ya, itulah ibu pakai handphone ibu ni. Mai tukar baju nak. Seluar awak tu. Seluar awak pun dah gelebih-gelebih. Letak dulu sayang. Fokus satu-satu dulu. Mainan dekat mana? Potong-potong kau punya ni. Makanan dekat mana? Iya. Itu 3. Ya, warna hijau tu 3, biru 3, yang satu. Awak, saya tutup kejap boleh tak? Tolong tutup kejap boleh tak? Boleh. Yang tu sebab nak tukar pamper Afiah. Oh, saya tutup yang biru je lah. Okey, dah siap. Mana plastik yang ibu sediakan untuk buang pamper? Allah. Hati-hati nak. Sediakan plastik untuk buang pamper. Jangan buang merata-rata sampah ke.
Boleh tolong tak buka yang biru? Mal, tolong buka ini dulu, Mal. Ke boleh dari dalam, Ayah? Boleh ke dalam? Boleh. Ibu lupa lah. Dah buang. Perempuan kan. Tengok. Ya, pantai ya. Sekejap, ibu buka. Ibu buka dulu. Sekejap. Ya, ibu buka dulu. Ya. Alah, tak payahlah bawa keluar tu. Ya, so pasang kelambu lah nak. Tak boleh keluar dulu lah sayang. Ayah kata nyamuk. Ayah suruh duduk dalam dulu. Baby. Baby sana. Ayah tak bagi keluar dulu. Tengok ayah, mana ayah? Ayah. Jangan kat luar. Pasal loceng. Itu pasal loceng. Not. Jangan. Baby. Ini mana makan kalau tak apa. Ya, ayah ada kat luar. No. Ibu nak buat kerja. Adik tengok ayah. Adik tengok ayah. Ibu nak sapu perut. Sapu. Oh, gongnya panjang pendek ya? Panjang pendek. Ni adik goreng daripada rumah. Bapa. Sudu besar tadi Kudin letak mana ya? Ayah? Kat mana tadi kau? Kudin? Sudu besar Kudin letak mana? Ya. Sudu besar. Sudah besar. Dalam roti. Kat dalam roti ke Oh, ini itu Iko punya. Ya. Okey. Allah. Hujan ah. Hujan? Awak pakai topi tak? Oh, dia tutup lah. Wah, topi coklat awak ada kat kereta. Apa ayah ada topi mancing? Macam. Ini sudah ni. Boleh tak bang? Ya. Bismillah. Sardin. Masak daripada rumah tadi. Ya sayang.
Ayah, roti ni lipat ke atau letak dua? Ha? Roti ni lipat dua ke ataupun letak dua ni? 2 keping. Letak tebal 2 keping. Pam. Okey. No. Baby tak mau. Tak mau. Ni bukan untuk mainan. No. Ayah. Tak boleh, ni bukan mainan. Ini makanan. Makanan adik tak boleh main-main. Nanti adik dah besar, adik boleh tolong ibu. Okey. Ya? Tahu. Ni adik tengok aja dulu, okey? Baju 3 tak ambil. Ibu pinjam meja adik. Hujan lebat ke ayah? Tak. Dah berhenti ke? Tak. Aku ni tak. Sotong. Allah. No. Baby, tak boleh baby. Baby buat apa yang? Baby sibuk nak ni. Apa ni? Masukkan sudu dalam sardin. Kalau ada punya tab. Ha? Ibu memang saja je tak nak bagi dia tab. Dek. Ayah, Allah hukum macam ni. Ibu mengadu dengan ayah. Ayah nak suruh dia buka tab ke? Bagilah dia relax. Nah adik. Ni sebab ayah bagi ibu saja je diamkan. Adik. Minta roti baru. Ni boleh. Sekejap. Buka. Kuding kena buka. Oh. Buat bagi dia orang dulu Makan. Makan di. Makan. Boleh bawa dah ni. Dia lembik. Oh, semua kita punya. Kalau tak nak makan ubat baik Din. Dia lembik je. Okey. Kuding tutupkan balik Din. Boleh. Tak tentu arah. Dia dengar suara bing, tak tentu arah. Nakal. Koko, kamu tak apa-apa? Cari saya terpotong. Luar sana bang. Cakap pun. Duduk situ. Rasa sakit. Adik. Saya perlukan plaster. Kamu tunggu di sini dan saya ambilkan plaster. Kesian. Ya. Sekarang, Koko, yang mana kamu suka? Yang warna ungu. Boleh beri saya warna jingga? Tapi, awak cuma boleh dapat plaster jika awak suka warna
pun bawa kipas semua. Bawa. Ya, dia boleh sakit. Tapi sudah rasa lebih baik. Kalau punya ni banyak kali kena kacau ni. Doktor dah tak boleh melukis lagi. Saya boleh jadi jurukawan. Lihat Sally. Cepat sikit, saya berikan jururawat ni. Sekarang, beritahu saya di mana sakit. Sini. Wah, awak memang sangat berani. Saya tahu. Sally. Saya perlu dengar. Lampu kereta tak ada buka